pada permulaan korang letak target. Hai Ranes. So, macam mana korang punya hari korang? Dah masuk minggu ke-3 dah kot kan? Untuk raya. So, macam mana korang punya raya? Korang punya progres larian dan korang punya diri. Adakah makin buncit? Adakah makin besar? Adakah makin teruk korang punya performance kesihatan? So, korang kena tetap juga ada target. That's why pada permulaan korang letak target itu dulu. Lepas ada target, barulah korang okey untuk korang nak perform hari-hari. That's why bila korang ada high expectation, bila korang high effort, low expectation, hidup korang memang akan tenang. Korang buat, hasil tu akan datang pada waktunya. Bukan pada keadaan korang tu. Kadang-kadang korang tak boleh nak expect result tu yang okey. Yes, okey. Result tak ikut kita, ikut keadaan. Kita tak boleh tahu. Tapi korang perform je. One day korang akan rasa ataupun korang akan ada sense yang inilah aku nak selama ni. So itulah satu titik kegibaan bagi seorang yang selalu jaga kesihatan. Thank you.